Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin membuat sedikit ulasan berkenaan dengan apa yang mungkin berlaku di pilihan raya di Johor. Adakah Barisan Nasional akan menang 53 kerusi seperti yang dinyatakan oleh Ong Kian Meng, ataupun mungkinkah Barisan Nasional kecundang atau Barisan Nasional terpaksa meminta tolong daripada Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan. Kita tahu bahawa Barisan Nasional tidak akan berkerajaan dengan DAP ataupun Pakatan Harapan seperti yang On Hafiz sebut, bahawa dia tak mahu duduk semeja dengan DAP. Baiklah, jangkaan saya adalah pada mulanya apabila UMNO Johor membubarkan DUN, saya merasakan bahawa Barisan Nasional bukan berada di dalam keadaan yang kuat. Kerana seperti yang dikatakan oleh Lokman Nur Adam, Barisan Nasional ketika pilihan raya negeri dulu adalah COVID. Jadi hanya ada 52 atau 53% sahaja pengundi yang datang. Dan pengundi bukan Melayu memang tak banyak yang turun. Terbukti apabila pilihan raya umum, maka UMNO did not do very well. So mengikut Lokman Adam, inilah satu kerja yang bodoh ataupun kerja yang bongkak, yang tak pandai lah daripada apa yang dikatakan On Hafiz, yang kata nak bertanding solo. Dan ini adalah gendang peperangan dengan PH yang pertama. Jadi di situ apabila On Hafiz juga mengeluarkan statement tentang DAP, maka saya menjangkakan bahawa UMNO akan tewas lah. Tidak akan boleh mempertahankan kerusi-kerusi yang mereka menangi dulu. Dan sesungguhnya mereka mungkin pada pertama kalinya akan jatuh. Jadi selepas itu kita lihat juga keadaan Perikatan Nasional yang kucak-kacir, yang mana PAS tak berkawan dengan Bersatu. Dan ini memberi peluang kepada Pakatan Harapan untuk meraih pengundi-pengundi yang fed up dengan perkelahian antara kedua-dua parti tersebut. So saya jangka memang PH akan mempunyai peluang yang baik. Namun demikian, seminggu selepas itu beberapa perkara terjadi yang boleh menukarkan keputusan pilihan raya negeri Johor, dan kembali dia memihak mungkin kepada Barisan Nasional atau UMNO. Apa yang berlaku? Yang pertamanya, tiba-tiba kita lihat bahawa Perikatan Nasional hanya bertanding 33 kerusi. Kenapa pula dia bertanding 33? Kenapa tak 56? Bukankah dia pun nak jadi kerajaan? Rupa-rupanya dah ada deal di bawah meja, sebab On Hafiz tak suka duduk semeja, jadi dia duduk bawah meja dengan Parti Islam Malaysia. Jadi deal ini yang kita faham adalah di mana tiba-tiba kita dapat Tuan Ibrahim Tuan Man kata PAS bertanding 11 kerusi saja, dan mengarahkan pengundi-pengundi PAS untuk mengundi kepada Barisan Nasional, di mana bertembuk Barisan Nasional dan PH sahaja 1 lawan 1. Tetapi timbul persoalan, orang PAS kalau Bersatu bertemu dengan Barisan Nasional macam mana? Yang tu kita tak tahu. Dia pun tak bagi arahan apa-apa. Dan kita pun nak kena soal jugalah, yang pengundi Bersatu dekat tempat-tempat yang mana bertembung PH dan BN, dia nak undi siapa? Dia dah tak berkawan dengan PAS. Jadi adakah dia nak berkawan dengan UMNO? Deal tu kita tak apa tahu. Tetapi yang kita tahu, PAS memang bertemu minum teh tarik dengan UMNO, dan juga UMNO pun pernah bertemu dengan Hamzah Wawasan Negara. Yang pasal Bersatu ni saya tak dengar apa-apa sangat lah. Sebab memang seteru UMNO, dia punya mirror image adalah Bersatu.
So jadi kemudian berlaku pula bersama Parti Bersama Malaysia, iaitu Rafizi yang masuk gelanggang dengan 15 kerusi, dan ini bakal memecahkan undi PH. Jadi susah juga kita nak berkata apa yang akan berlaku, sebab ada beberapa contohnya ramai yang mengatakan bahawa Barisan Nasional akan menang banyak sebab PAS dah bagi undi mereka. Soalan saya, PAS ni berapa orang je dia punya penyokong dekat Johor, dia tak kuat. Dan yang keduanya, kalau dia betul sincere, kenapa dia tak bahagi Kelantan? Kenapa dia tak bahagi Terengganu dengan UMNO? Mungkin PRU nanti mungkin terpaksa lah dia orang berbincang. Tetapi sekarang dia macam bagi hadiah. Tapi hadiah tu banyak mana? Hadiah second hand ke? Atau hadiah third hand? Dia bagi pengundi-pengundi dia yang tak banyak pun. Dan kemudian tak ada garanti pula dengan pengundi bersatu. Dia dah hilang pengundi bersatu. PAS memang menguasai Perikatan Nasional, tetapi dia tidak menguasai Muhyiddin dan Bersatu. Ini satu fakta. Samsuri tu forget about him lah. Dia ni boneka. Okay? Yang buat statement semua hadiah awang. Tuan Ibrahim Tuan Man. Semua orang kampung tahu. Jadi maka itu kita lihat beberapa kemungkinan yang mungkin berlaku. Masalah juga dengan Parti Bersama Malaysia ni, adakah orang bukan Melayu akan memberi banyak sokongan kepada mereka, menganggap bahawa Rafizi dan Bersama adalah new hope ataupun harapan baru. Saya telah mengatakan bahawa kalau dia harapan baru, kenapa dia tanding 15 kerusi? Dia tidak akan jadi menang pun. Dan kita tahu dia tak nak kerja dengan siapa-siapa pun. Kita lihat parti-parti konservatif semua bekerjasama. Tetapi parti-parti yang dikatakan progresif seperti PH dan Bersama tidak bekerjasama. Saya ingat bahawa Amanah pernah menjemput Bersama untuk berbincang, tapi Bersama dia bongkak, takbur, nampak macam dia kuning sangat, maka dia pun tak nak. Di dalam politik, yang apa saya belajar, kena bekerjasama. Tak bekerjasama memang susah lah. Dan kalau macam 2022 dulu, tiba-tiba bekerjasama dengan musuh. Bila lawan dengan UMNO, kena jadi kawan dengan UMNO. Bila lawan dengan GPS, kena pula jadi kawan dengan GPS. Jadi di situ telah menunjukkan bahawa dalam politik ni kita boleh berkawan lah dengan siapa-siapa, tak ada masalah. Jadi di sinilah kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku tu adalah sesuatu yang memang sekarang makin hari makin agak susah lah kita nak jangkakan. Jadi apa yang mungkin berlaku adalah sesuatu yang tidak kita tetapkan. Saya tidak setuju dengan tekaan Ong Kian Meng. Ong Kian Meng ni bila dia disisih daripada DAP, macam-macam dia cakap benda yang tak baik. Samalah dengan Marina Ibrahim. Kita tak pernah dengar pun nama Marina Ibrahim, tiba-tiba nama dia keluar sebab dia nak diubahkan ke Tiram, tapi dia tak mau pergi sebab dia comfort zone dekat Skudai. Dan tiba-tiba dia dengar pula dia kata dia nak bersara, dia tak suka DAP sebab kes Najib. Wahad dulu tak pernah dengar apa dia cakap. Sama juga dengan Rafizi, tak pernah pun dengar dia cakap against dia punya parti. Tiba-tiba bila dia kalah daripada pilihan PKR, bising pula dia pasal ni tak betul, tu tak betul, resign sana, resign sini. Same thing dengan Puat Zarkashi. Tup-tup anak dia tak cadangkan ataupun tak diambil oleh On Hafiz untuk bertanding, maka dia pun keluar UMNO dan sekarang dah jadi kawan baik dengan Pakatan Harapan. Jadi serba-serbi semua ni samalah dengan Ramasamy yang dah berapa kali jadi Deputy Chief Minister. Tak cukup-cukup juga bila direhatkan, terus keluar, terus buat Yurima. Jadi semua orang-orang yang kecewa. Bukan pasal kecewa pasal Malaysia, pasal personality saja, dari sudut peribadi. Jadi saya tak berapa bagi apa-apa pandangan yang apa yang dikatakan. We don't take these people too seriously lah. Kalau dia kata dia nak ubah Malaysia tu, bagi saya banyakkannya just peribadi mereka sahaja.
So di sini saya nampak bahawa memang susah lah nak predict outcome of Johor election. Saya sendiri dan dua orang anak saya dengan isteri akan pergi ke Johor untuk membuang undi, dan kita sama-sama lihatlah apa yang berlaku kemudian. Terima kasih.